Dan ada pun sunat yang ditutup di hulu daripada masuk kepada sembahyang. Ya sunat ada 3 bahasa ni, sunat lah. Ada hak suruh buat belum pada nak maya. Belum pada nak maya dia suruh buat dah. Sebagai persiapan untuk nak masuk ke dalam semaya. Dan ada sunat kau tengah duk maya. Kau ngaji ni. Duk iftitah gia-gia. Dan ada hak sunat lepas daripada semaya. 3 bahasa sunat lah. Hak ni sunat yang ditutup disuruh buat. Di hulu daripada masuk pada maya. Dulu pada takbir ihram. Dulu pada Allahu Akbar. Kena buat gapo dulu. Ada sunat. Kalau buat boleh pala. Kalau tak buat tak ada apa-apa. Tapi dia boleh pala. Boleh timba-timba. Hak wajib. Kekurangan dalam hak wajib. Boleh timba-timba. Iaitu sunat yang ditutup dulu pada semaya tu bang dan qoma. B dan iqamah. Bang tu ia panggil azan. Tu kita jawi kecak jawi. Azan mengisytihar kata masuk waktu maya. Royak termasuk waktu maya dia panggil bay azan. Istihar i'la kata waktu maya masuk demo dak tidur boleh bangun, dak kerja nak roti. Hak tak mandi lagi boleh mandi dah tu hikmat baik. Orang kita lah ni banyak amalan yang kita tinggal. Baik ni kelebihan yang besar, sunat besar. Tapi dia kena pakai orang seorang. Sabit tu dia orang hak tak baik sunat jawab ni. Kalau kita tak ada dia jawab ke baik. Tengok bola, tengok muai dia jawab. Yo, jawab bola. Bo masuk gol, tengok. Bobo siapa tu? Jawab muai. Ni jawab tak bukanlah tu. Boleh Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Nak boleh fadilat anak orang kerana bai ni seorang lah. Nak pakai ramah pakai bai berhabis tak leh. Kata email kat jadi tu email belakang dak. Dia nak seorang yang benda hak lebih-lebih macam ni. Di akhirat Allah Taala wi hadiah. Hak isik kali, hak besar kali orang baik. Lebih ada orang tak baik. Pak kita nak wi dah turut ya sikit. Sunat jawab baik. Tapi kita baik pun wi kena dengan cara lah. Nah, kalau kita duk baik tu wi kena dengan cara. Jangan buat budak tadika duk baik tak ada. Tak ada maksud. Kamu boleh apa maksud lagi. Maksud nak ayah sah dia aku nak kedah. Tu buat kita. Kalau biasa lah. Tak lah budak tadika apa yang pergi pandai. Tu buat kita. Biasa maya lah. Sampai tu bayi kira hak mayi apa budak cidik je apa tahu. Bodoh dah tu. Lepas kena tarjih tak bah. Boleh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa tu baru derah dua kali. Baru derah asyhadu an dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru hak derah. Dia panggil tarjih. Sunat ke apa. Kalau dengar pun jawab. Pada jawab tu lah. Lepas tu doa ya tu kena tengok dah surat lah kenapa wing nak. Banyak katanya dia orang ber jangan duduk buah dah. Kecek tak apa dah aja. Tu kerana kita rugi kelebihan banyak. Kerana ber tak ada dia duduk ber atas orang tu. Kerana kalau tak ada pandai belakang tu susah lah. Itulah. Tu makna bang dan iqamah. Iqamah ni makna istihar kata bangun maya lah. Bangun nak maya. Allah cepat tu cek boleh bangun. Ada nyata boleh bangun. Itu iqamah. Dan ia menyahja pada tepat. Ni. Setengah daripada sunat hak sebelum pada maya. 1 bai, 2 qomat. Dan hak 3 ni. Ia seorang menyahjakan sengelai pada tempat yang ada sutrah. Ada sutrah, ada kek kita nak maya. Sutrah ni kita buat. Kalau tak pasir nak corang parai. Dan nak maya kat ni. Kalau tengah lamai gapo tak apa gapo dak pai.
Tak piyah kau tak kasubai kau tak payah wak sutra. Nak moleknya sejadah. Apa jadah? Sebagai sutra wak pak kita jangan panggil suprah tu lapis ide. Nah, sutra wak kawasan maya. Supaya dia orang nak lalu dak payah kita tu dia lalu lepas dah kawasan tu. Dan kita tak ada wak sutra tu dia nak lalu sekarang. Payah. Tapi tu ada sutra. Kalau suk tak ada kita mari maya kat ni dia ni. Dia nak maya sore. Kalau maya jemaah tak apa dia masuk sah. Kalau kita nak maya pasal maya sunat nak cari bat tu. Kalau suk-suk tak ada lah, ambil bata atau ambil apa tak payah tak agak tiga star tak. Buat seterah. Buat kek kawasan kita nak maya. Sebagai lalu. Tak pun sejadah ni. Kena sengaja, kena sengalan tempat hok ada sutra. Jangan maya tu tengah lama lawas tak ada apa perkara kek kita sekat mana tu makruh. Nah. Tu sutra. Seperti jidar. Ada dinil apa? Agak atas dinil lah. Kalau kita nak maya sunat. Ya orang tak ada orang buat maya sunat cari dinil. Kalau orang ada pun tak ada apa. Nak buat kek dah nak lalu buat mana dinil lah. Itu seterah. Seperti jidar dinil. Atau tiang. Duduk belakang dia. Duduk lagi dia sikit. Atau sewaktu yang tinggi 2/3 hasta. Dua utak gapa-gapa tinggi 2 suluh hasta. 2/3 star. Star tu wak 3. Wak 3 geye, lepas tu ambil 2 geye. Yang letak tinggi. Kalau surat ni tak apa comel mana. Batal tak apa batal. Batal tinggi-tinggi susun water tak gak tak apa. Ya boleh lah 2 suluh star. 2 suluh star ni sejekah. Star ni ya 2 dekah. Pak kira belah 3 ambil 2 geye. Nak tak tinggi rendah. Kalau ngah ketah ngagapo nampak rapak dah. Nak tak tinggi ni boleh. Cocok kayu lah pun tak apa. Tenang. Seterah tu kena tinggi 2/3 hasta. Tenang. Atau dihamparkan sejadah. Apa jadah? Jadah ke kenal lah kau kanya buat lapik maya tu. Jadah. Apa tu sini? Ataupun kain sarung tak ada apa, buat jadah pagi. Atau digariskan di hadapan. Garis perang kalau tak pasir. Kalau tak bala tak apa ambil kali kapur perang. Gariskan di hadapannya daripada tumiknya bawah pak tumik taduk sama betul dengan tumik. Bukan bawah tapak kaki tu tak sama betul sama tinggi dengan tumik. Hingga kodap 3 hasta. Ambil 4 kaki taduk bagi ikut dapat 3 hasta. Kurang pakai ni. Kurang ikut ni. Jadi 4 segi penjadah dah. Kehadapan 3 story hadapan. Dan adalah sewaktu daripada seterah itu antaranya dan adalah sewaktu daripada seterah itu antaranya dan sewaktu janganlah daripada qadar 3 hasta. Apa? Tak silap. Dan adalah sewaktu daripada seterah itu. Sewaktu hak kita nak buat seterah, buat kawasan kita nak maya tu. Antara seterah. Dan sewaktu. Antaranya antara kita orang semaya. Dan sewaktu. Jangan lebih. Tengok dia buat aku tu. Jangan lebih. Buat titik molek. Dia capur. Golek orang tak capur. Jangan dengan lebih tu golek orang suku-suku. Tapi kita ni tulis buat sereka. Jangan lebih daripada qadar 3 star. Antara kita dengan sewaktu buat seterah. Kita nak tak batal tak payah. Jangan lebih dari 3 star. Lama 4 star tak asal maksud. Suka 3 star. Suka lah star, 2 star, 3 star. Tak batal. Tinggi tu. Tetapi jangan dijadikan berhadapan pada mukanya. Jangan betul selingnya kita nak payah kita tu. Jangan jadi betul seling lah. Kita nak tak benda, nak tak batalkan, nak tak apa, nak tak terosak rendah dah nah. Nak tak kain baju tebal kan tak hidup tambung tak payah. Jangan jadi
berhadapan pada muka, yakni jangan betul dengan muka kita tu. Sewaktu itu. Tetapi dijadikan sebelah kanannya. Atau kirinya. We berat di kanan atau di kiri. Kita nak maya adab kata, tak berat kanan sikit. Atau tak berat kiri sikit. Jangan betul selinga muka kita. Suterah tu. Benda kita nak buat suterah. Dan, tu sunat hak belum pada maya lah. Dan yang makruhnya pada sembahyang itu amat banyak juga. Hak makruh. Makruh ni benda kalau buat tak ada gapo-gapo, kalau tak buat boleh pala. Ya gulaweng hak sunat. Gulaweng hak sunat. Cuma hak ni dia panggil makruh ni. Kalau kita buat kerja lagu ni makruh. Setengah daripadanya hak makruh bila kita maya tu berpaling ke kanan atau ke kiri dengan mukanya. Yakni dengan muka saja, tidak berpaling dada. Kalau paling dada batal maya. Seduk maya kat. Orang salah batal jangan terbaik. Kalau batal dia nak paling sikit pergi dengan dada. Motan dada ni. Paling pok kat tak apa. Cuma makruh Ada maya bo nampak piyo dekat tepi aku ni. Tak. Piyo dekat pilih ni. Tak. Tu makruh maya tu. Tak. Atau melihat ke langit. Apa Mekah hama. Dia tak imej doa kuno aku ni. Tengok langit. Makruh tak? Tengok pak kita sujud tu. Kerana yang dimakian itu dimakian berpaling ke kanan atau kiri tu. Atau lenggak ke langit tu. Permainan syaitan. Permainan syaitan. Syaitan duk main nak kita paling. Syaitan buat bunyi gapo-gapo. Nak kita paling. Kita apa? Paling. Entah. Tak apa jeleng mata. Permainan syaitan. Dan setengah daripadanya menutup mulut dengan upama kain. Tutup mulut. Makruh lah. Dengan upama kain. Rumah tak ada. Kalau Mekah ada, dia pakai itu kain anamai dia. Kuk mulut. Dan dua rak dia ada mungkin. Tapi bomo suruh pakai nak jaga penyakit. Takut dia mau wanaru mari tahu tak nak gimana. Pakai lah kau kena orang masa tak terti pun. Pakai tu nak nyawang tak boleh. Ada lagi nak ziarah kebun Nabi. Murih di dadu. Nampak pokok ide buat. Takut dah. Ya makruh tu kalau kita tak maya pun makruh. Tuk dengan kain. Tuk dengan tangan makruh. Sumak kapah makruh. Tuk ide. Jangan buka. Mudah. Dengan upama kain. Malekan hak tak makruhnya. Kalau kekuk tak makruh ni. Malekan menguap. Nguap. Kita panggil nguap aja. Malekan kau menguap. Kau muap. Maka sunat tutup mulutnya dengan tangan. Kata. Muap kata. Ikut setai masuk. Muap setai masuk. Kalau tak setai masuk pun. Dia ada udara gapo. Udara penyakit lah kumai-kumai lah mulut. Buat jakit orang lain pula. Tak pun duk ngangu-ngangu. Ada kumai-kumai duk udara. Masuk dalam mulut kita lah. Habis tu orang nguap. Duk mulut. Nguap batuk lah. Kerana sebut pada hadis. Kerana ada sebut pada hadis. Apabila yakni. Yang maksudnya. Jangan dia buat apabila sebut pada hadis. Apabila lalu ni. Jadi. Keliru dia tahu Nabi kecek Jawi Habis dia buat maksudnya kalau kita nak oyak sejawi tak saya baca hak Arab. Dua kitab tak ada wari hak Arab. Maksudnya apabila menguap seorang kamu maka hendaklah memegangkan dengan tangannya atas mulutnya. Geng dengan tangan yakni pekuk dengan tangan. Maka bahwasanya syaitan masuk pada mulutnya, yakni ketika duk muat. Ini hikmah suruh kata mulut. Syaitan duk nanti dah. Nanti ngangu mulut nak masuk. Nampak ngangu mulut lah, beru masuk. Syaitan tak boleh main aja, dia kelipat. Masuk ke mulut. Dan lingo tak adil lah lingo. Payah masuk ke mulut senang, masuk pas dalam perut lah. Kau duk main kat dalam perut ni.
Ini hikmat Nabi suruh kutuk. Dan setengah daripada yang makruh lah semaya tu, mesikapkan rambutnya atau kainnya kerana diteguhkan pada hadis. Nak mesikapkan rambutnya atau kainnya kerana diteguh pada hadis. Dilarang pada hadis. Jangan sikat rambut-rambut tu bila duk sisir-sisir turun lepas lah. Tak usah duk sipu naik. Jadi sikat kain berputar jangan sikat doa lah. Kerana dilarang pada hadis. Dan dimaaf pada perempuan. Tiada mengapa ia semaya dengan sanggul. Orang tina tak apa ia sanggul. Sanggul jadi sikat rambut tu. Kalau orang jatuh bila duk lepas. Rambut jinjak bau je. Rambut 3 juta apa lepas jatuh. Kalau orang tina tu tak makruh ia sanggul jadi tak ada rambut tak ada sudung turun lah. Kalau orang tina tu ya maaf semaya dengan sanggulnya jadi tak ada sikat dak lah. Atau dengan jalannya ya jalan jadi tak nampak sudung rambut tu. Tak makruh. Kerana kesukaran atas membukakan sanggulnya. Kerana orang tina ni suka sikit, payah sikit nak buka sanggul ya tu. Apabila duduk dalam maya tu payah. Kadang-kadang tubuh jolong kok tepi kana tu. Sabit tu sanggul-sanggul sipu-sipu lah nak maya tu. Tapi kalau orang jatuh ni pah-pah. Kain pas tu juga jangan sikat dah. Kak-kak ngapala lutut dia pakai kain. Labuh-labuh sikit. Tapi jangan labuh dah sampai lepas bawah buku lali tak boleh tak. Makruh tak. Kita orang jatuh ni. Lepas bawah ada buku lali tak boleh tak. Bobo padai-padai. Nah. Nah. Dan setengah daripadanya makruh ia berludah di tengah semaya. Nak ludah. Ludah halio banyak dah. Nak ludah mana? Kalau bala tak apa, ada lubang. Tapi makruh lah. Makruh ia berludah di tengah semaya di hadapan dapat yakni sama betul dengan kita. Ludah beruhali sama betul dengan kita. Atau di kanan atau berat kanan sikit. Dan apabila hendak berludah, kita nak ludah ni alio ni. Berludah di sebelah kirinya, di bawah kakinya. Bawa bangun sikit lah. Berat kiri, jangan berat kiri dah di paling kiblat lah. Ludah bawah kaki dah. Lepas tu kambuh. Kita mayat tak pasal, tak bala payah. Ludah itu. Lepas tu ambil air basuh lagi. Bawa kita nak bangun, berat kiri kan. Ludah. Buat bawah kaki kita, bawa nak bangun sikit, ludah bawah kaki. Jangan duduk ludah dakpai tu lah. Lepas nak duduk payah. Kalau nak ludah lah alio, bengok-bengok doa nak buat mana. Padahal dalam masjid, mungkin demo lalu tengok. Yang masa mana ludah alio ni. Habis tu cara dia alio penuh nak ludah dia kocek baju. Buka kocek baju, berubah lagi. Lepas tadi kau basuh. Dia tak najis alio. Dia tak najis. Kalau kita nak ludah kok lubang, nak cari lubang, payah. Orang apa tiga kita. Atau kok masjid dia batu bila. Nak ludah buat mana. Ludah gitu mungkin demo. Baik ludah dia kocek baju kita. Dia penuh dah tak rokok. Pokoknya apabila hendak berludah di sebelah kirinya, berat di kiri sikit, jangan banyak dah metang daripada kiblat. Atau di bawah kakinya, nak bangun tu lalu. Jika bukan masjid, kalau bukan masjid lah, kau balasah, kau tanah, kau basah, kau ikutlah. Adapun jika di dalam masjid, maka iaitu haram. Masjid yang ni, buat luak tu, ludah liu tak boleh. Ludah liu, apa nak buat cuma, tak boleh dalam masjid, haram. Kerana disebut pada hadis, berludah di dalam masjid itu khati'atun, satu kesalahan. Ludah liu, satu kesalahan dalam masjid. Dan kiparaknya nak lepas daripada kesalahan ditanamkannya kambuh. Zaman dulu ya sejik tak tanam. Kambuh tu. Pala ni sejik semen. Buat mana? Basuh. Ambil kertas sapu-sapu, ambil air cuci sapu. Tu kan nak ditanam. Tanam ni mana kambuh.
Nah. Dan setengah daripadanya bertelekang pada punggung. Bertelekang pada punggung kerana diteguh pada hadis. Kerana menyerupai dengan orang takabur. Bertelekang atas punggung, yakni pegang tangan di punggung. Orang kita panggil cekok pinggir. Ni cekok pinggir tak boleh. Ni lah maya tak boleh maya pun tak boleh buat ajar dia. Bertelekang ni tekan tangan atas punggung ni. Punggung mana letak atas ada punggung lah, pinggir tu pinggir. Dia panggil cekok pinggir lah. Orang kedai bayam dulu cekok pinggir, tak arah kedai bayam. Makruh. Kita duduk saja-saja ni makruh cekok pinggir. Bertelekang pada punggung. Kerana ditegur pada hadis. Kerana dilarang pada hadis. Dalam hadis larang, jangan cekok pinggir, jangan bertekan atas punggung. Dan kerana menyerupai dengan orang takabur, ia serupa dengan orang kedai, orang takabur, orang megah, orang sombong. Buat ini. Itulah. Orang takabur. Dan syaitan, ia serupa dengan syaitan. Orang cekok pinggir, ia meh-meh syaitan. Dan dimakian lagi boleh serupa juga dengan kata orang takabur tu. Ahli neraka. Ahli orang duduk dalam neraka. Apabila mengambil kesenangan. Bila dia nak wutil teh lah setasta. Mengambil kesenangan. Bila nak wuti daripada seksa sebentar-sebentar tu. Dikerjakan di makian itu. Ya tak ingat. Letih jiwa dia tu hacur nyanyi. Apa nyawa setah. Bo jadi kulit, bo nak nyawa setah cepat ingat. Orang ahli neraka. Habis tak boleh cepat ingat. Jadi lagu tu. Itulah benda-benda yang makruh di dalam semaya. Kalau kita nak kecekak apa. Habis kat tu dulu kamar dia dan setengah daripadanya merendahkan kepala daripada belakang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.